Salam geng. Hari saya sodot madu. Sambil tu servis topping. Ni kelulut bigami. Bila servis topping ni yang pocah-pocah tu saya buang. Lebah datang. Dia sodot madu yang pocah tu lah. Tu fikir-fikir saya buatlah kesimpulan video sebelum ni. So sebelum ni saya ada buat uji kaji lah menggunakan madu tualang yang paling famous dekat Shopee, madu tualang yang paling famous dekat TikTok, madu tualang daripada Apasun, dan juga madu Terminata, kelulut Terminata. Ini untuk tujuan aroma ya geng, uji kaji aroma. So ini hari saya buatlah kesimpulan . So geng tengok banyak lebah ni datang. Ni lebah apis cerana atau orang panggil kerum, keran, macam tu lah. Lebah kampung, macam tu lah. Ni lebah tempatan kita lah. So kesimpulannya, lebah ni dia lagi suka madu fresh ya geng ya. So kalau peternak-peternak kelulut biasalah, kalau bila time sodot madu ya, lebah ni akan datang lah kan. Pasal dia tertarik pada bau madu tu. Aroma madu. Madu fresh ni kuat bau dia kan ya. Cuma kita hidung manusia ni tak berapa detail lah. Kalau lebah ni dia memang dia berdasarkan aroma dan warna. So ini hari saya buatlah kesimpulan uji kaji tu. So mau tak mau kena tunggu yang fresh ni habis dulu. Lepas tu kita tengok lebah tu akan pergi dekat madu yang mana. Kita tunggu. Okey, lepas setengah jam yang dekat sini dah kurang lah. Dah kering madu dia hisap. Jangan cuba tengok kat sini. So kalau geng perasan, madu kelulut Terminata, lebah datang. Madu tualang tempatan pun dia datang. Madu tualang Shopee, dia tak datang. Madu tualang paling famous dekat TikTok pun lebah tak datang. Tapi sebenarnya uji kaji dia tak boleh satu macam ni ya. Dia kena kita banyak kali buat lah. Location tu kena berubah-ubah. So ini kita boleh tengok dia banyak dekat sini dengan sini. So saya akan ubah ke tempat lain pula yang berdekatan lah, supaya dia dapat bau tu. Dia dah tahu sini location rambang dia. Jadi kita pindahkan jauh sikit, agak-agak 10 meter kau kan. Dia datang lagi tak? Adakah dia datang dekat madu yang sama ataupun macam mana? Okey, kita pindahkan daripada situ ke sini. Oh, sama juga geng ya. Tengok dekat madu kelulut Terminata dia datang. Madu tualang tempatan Apasun dia datang. Madu paling famous dekat TikTok adalah datang. Yang ni dia langsung tak datang ni. Ni sebenarnya kesimpulannya kan geng ya. Yang ni yang paling famous dekat Shopee ni langsung tak ada rasa, langsung tak ada bau madu tualang. Tapi ramai yang beli. Pasal murah geng ya. Satu botol ni RM15, RM20. Ni yang biasa yang ada chop. Yang selalu ada chop tu kan. Lepas tu dia ada jual royal jelly lagi kan. Itu bukan madu geng ya. Itu kalau siapa yang biasa minum madu pun dah tahu dah bukan madu asli. Yang ni.
Siapa yang beli dekat Shopee yang RM20 tu kan, besar setengah kilo ni kan, tak payahlah. Mengarut dia, bengong. Mudah tertipu. Sama juga. Kesimpulan saya lah, yang madu tualang paling famous dekat TikTok. Orang Kobah banyak beli madu asli. Hakikatnya madu Indonesia geng ya. Madu di Indonesia. Indonesia ni dia punya sindiket madu pastu tu besar geng ya. Level dia tu bukan calang-calang lah. Okey. Pesanan kepada saya lah, kesimpulan saya nak buat pasal saya malas nak apa, nak buruk-burukkan penjual tak lah, tu pasal saya buang stiker. Tapi itulah kesimpulan siapa yang beli dekat TikTok, tengoklah madu apa. Kalau daripada madu Indonesia, tengoklah penjual tu. Tapi saya syorkan selagi mana ada madu tempatan, belilah madu tempatan. Dia bukan pasal support. Madu ni adalah sindiket nak menipu dia tu besar geng ya. Level dia orang tu besar ya. Bukan calang-calang orang. Dia ada rasa. Dia ada rasa daripada perut lobah. Tapi aroma bunga dia tu kurang. Aroma madu tualang dia tu pun kurang berbanding madu tempatan lah. Madu tempatan yang fresh lah. Tapi kalau madu tempatan yang dah 2 tahun 3 tahun pun dia akan kalah jugalah. Dia akan hilang juga dia punya aroma dia tu. Rasa dia pun akan berubah. Itu lagi kat tu saya syorkan madu ni dapatkan pada musim madu tualang ni dapatkan pada musim tak kisahlah daripada penjual mana pun, tapi pastikan anda yakin lah, itu lah. Bukanlah saya nak menolak madu daripada Indonesia, tak. Bukanlah saya nak menolak madu import daripada Thailand, daripada Australia apa semua, tak. Tapi hakikat daripada segi aroma dia pun dia tak layak kan. Apatah lagi ujian-ujian lain. Ini ujian siapa pun boleh buat ya geng ya. Sesiapa pun boleh buat. Kalau geng ada nampak lobah main dekat kebun ke apa semua kan, geng letaklah madu tu. Dia datang ke tak. Tapi pastikan paling kurang ada 2. Satu madu yang biasa geng beli. Tak kisahlah Shopee ke, TikTok ke, apa ke. Lagi satu lagi madu tempatan. Yang yakin betul-betul. Sama ya, kalau untuk sampel sama ada daripada Pak Sun ataupun daripada saya. Ataupun daripada peternak kululut yang bertauliah. Dia boleh. Tapi kalau just sekadar penjual-penjual biasa ni tak payahlah. Okey. Ni cara paling mudah lah, tak payah nak hantar sampel makmal. Ini uji kaji aroma ya geng. Mudah je uji kaji aroma ni. Tapi hakikat kan, kalau saya kasih madu ni, okey, tak payahlah madu teminatannya tak payah. Saya kasih tualang tempatan ni dekat orang kan, dekat katakan dekat budak asli. Saya kasih dekat apa kunyit ke, gedeng ke, dekat kelan ngongoy ke. Dia akan tahu ni madu. Dia akan tolak benda lah ni, Pasal budak asli yang manjat madu ni, yang biasa dengan madu tualang ni, dia dah tahu dah rasa tualang tempatan macam mana. Dia akan kata madu ni bukan madu, ni pun bukan madu. Dia akan pasti cari ni. Dia akan tahu ni apa rasa dia ni, daripada segi rasa ni pula. Dia macam tu lah deh. So kalau lobah ni pula, ni aroma. Dia macam tu. Jadi tu sekian sajalah. Saya pun dah settle sodut madu. Bukan sodut madu lah. Saya sebelum sodut madu jenis-jenis dama ni, saya kena kopek dulu dama. Lagi 4-5 hari baru saya sodut madu pasal saya tak nak dama dia tu bercampur dengan madu. Pasal saya nak rasa aroma, rasa madu tu, bukan rasa dama tu bercampur dengan madu. Tu beza saya sodut madu ya. Okey, sekian sajalah geng ya. Ni sesiapa pun nak boleh buat ujian ni. Itu sajalah. Malah nak komen-komen lebih-lebih. Okey, sekian saja. Thank you. Kasih like kalau best.